Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel Miju. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sentiasa support dan sudi luangkan masa untuk tengok video-video di channel ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita sambung perjalanan untuk part 2 pula. Kali ini kita akan bergerak daripada stesen LRT Bandar Utama menuju ke LRT Johan Setia, iaitu stesen daripada hujung ke hujung untuk Shah Alam lain ini, yang baru sahaja dilancarkan minggu lepas kalau saya tak silap lah. Masa sekarang operasi masih dalam tempoh percubaan, jadi tambang masih percuma. Memang waktu terbaik lah kalau korang nak cuba naik LRT baru ni sebelum perkhidmatan yang berbayar bermula. Sebenarnya video ni adalah sambungan daripada siri percubaan saya mencuba public transport di bawah RMPKL daripada Taman Puncak Jalil sampailah ke stesen LRT Johan Setia, Kelang. Dalam video part 1 tu saya dah kongsikan perjalanan saya daripada bus stop PUJ 3 Taman Puncak Jalil ke stesen MRT Bandar Utama. Kalau korang belum tengok lagi, boleh singgah tengok dulu. Link saya letakkan di ruang description. Okey lah, rasanya dah cukup dah sembang-sembang. Let's go lah, kita luncur. Jom kita teruskan perjalanan untuk kali ini. Kita relax dalam train sambil layan view sepanjang laluan LRT Shah Alam lain ini. Rasanya cantik ni laluan dia ni. Mana tahu ada pop menarik yang korang boleh cuba nanti ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita luncur. Ini dia punya, ini counter tiket dengan service, ni customer service. Ini mesin tiket dia. Beli tiket dia kat sini. Senang saja. Ini lagi canggih. Contohnya kita nak pergi ke Johan Setia. Contoh, sahkan perjalanan satu hala. Contohlah. Satu hala. Pilih kuantiti satu hala. Dan perjalanan satu hala. Kita keluar. Okey, dah ada. Ini dah beli tiket, tekan je ke sini. Tapi saya dah ada touch and go. Payahlah tu. Membazir je print. Jom. Kawan, test MRT tak sini Okey, terima kasih. Lekon dua. Johan Setia lagi 5 minit. Ini sekarang kita berada di Bandar Utama, first station dia. Kita akan menghala ke semua stesen ni sampailah ke Johan Setia, stesen terakhir dia. Kita tengok
Kayu Ara. Next station, Kayu Ara. Penumpang yang dihargai, sila jaga kebersihan semasa berada di dalam train. Kerjasama anda amatlah dihargai. Dear valued passengers, please keep clean while on the train. Your cooperation is highly appreciated. We will arrive at Section 7 Shah Alam Station. Doors on the left will open.
menggunakan laluan Shah Alam. We have arrived at the last station. Johan sedia. Doors on the right will open. Thank you for using Shah Alam Line. Okey, kita dah sampai stesen terakhir Johan Setia. Dah sampai tadi. Stesen terakhir LRT Shah Alam, LRT 3. Jom stesen Johan Setia. Jom kita keluar, kita tengok apa yang ada kat bawah stesen. LRT tadi saya naik daripada bandar utama. Sekarang ni saya dah berjaya buat saya dah berjaya buat perjalanan daripada bandar utama ke Johan Setia. Ni LRT nak patah balik ke bandar utama. Nanti kita naik tadi, dia akan patah balik ke bandar utama. Sekarang kita turun bawah dulu. Tengok apa dekat bawah. Kita ambil video LRT ni dulu. Apa LRT tu dia? LRT Shah Alam. Lupa LRT. Pada pukul 12.13. Jadi pukul berapa dah lupa dah. Dalam 50 minit juga rasanya. Perjalanan kita hari ni. Perjalanan daripada bandar utama ke Johan Setia. Okey lah. Saya nak tunggu bawah sekejap. Nak tengok apa ada kat bawah. Let's go. Ini naik tangga pula. Tunggu tangga pula. Stesen Johan Setia. Sini. Ini highway. Belah sini highway. Jom kita keluar dulu. Guna kad touch and go. Jom kita keluar daripada stesen Johan Setia. Ada ramai juga, ramai yang nak mencuba LRT baru di LRT Shah Alam, LRT 3 laluan Shah Alam. Lu pakai mana pun boleh pakai. Okey, kau nak tahu ya. Tekan kat sini. Okey. Silakan. Ini pintu apa ni? Ni pintu P. Tengok apa ada kat pintu P. Pintu B. Ini jalan raya. Ini sekitar stesen LRT Johan Setia di bahagian luar, bahagian pintu B. Kita ke pintu A pula. Saya apa ada ke pintu A? Dia ada jejak antar kita kat sini. Atas itu orang yang ada sebelah sana itu cross jalan ke stesen LRT. Ke stesen LRT khas dia. Jom kita ke pintu A. Pintu A ni mungkin ada bas tu. Ni kaunter dia. Kaunter stesen LRT Johan Setia. Kaunter. Tempat nak beli tiket boleh, customer service boleh. Sini pun customer service, kaunter customer service.
Jom kita keluar pada jalan sini. Apa yang ada ya? Ada apa di sini? Sini boleh naik bas tu. Ada bas. Dah. Sini ada naik bas ataupun ni Rapid on KL on demand. Van. Bas tak nampak lagi. Bas LRT, bas apa ni? Bas Rapid KL. Tak nampak. Sini van Rapid KL on demand banyak. Ini semua Rapid KL on demand. Ini sama je, bayar RM1 juga rasanya. Okey, tak ada apa. Stesen ni tak ada apa. Kita masuk balik ke stesen LRT Jahan Setia. Saya ingat nak pergi ke PKN Shah Alam. Turun ke stesen Datuk Menteri rasanya. Kita akan turun di stesen Datuk Menteri. Ini saya nak cuba beli tiket. Nak guna Tasenggo. Kita try beli tiket sahala. Tiket untuk ke MRT ke LRT Datuk Menteri. Kita cuba. Stadium Shah Alam. Ni Datuk Menteri. Kita beli tiket ni. Datuk Menteri. Sahkan. Perjalanan sahala. Lagi satu. Tekan. Nanti keluar tiket dia. Sila ambil tiket di bawah ni. Ni tiket dia. Okey. Tiket